Selamat datang ke laporan berita utama bersama saya. Hari ini, kami membawakan perincian penting mengenai hala 7 bantuan kewangan persekutuan, khususnya membabitkan sumbangan tunai rahmah atau STR serta sumbangan asas rahmah yang lebih dikenali sebagai SARA. Menjelang pembentangan bajet tahunan negara tidak lama lagi, pelbagai persoalan mula timbul dalam kalangan masyarakat mengenai status pelaksanaan program bantuan ini bagi tahun hadapan. Selain itu, bagi fasa berbagi tahun ini, tarikh akhir bagi proses kemaskini maklumat dan jadual pengkreditan fasa ketiga serta fasa keempat kini telah pun ditetapkan secara rasmi. Laporan eksklusif ini membawakan segala maklumat komprehensif yang perlu anda ketahui bagi memastikan anda tidak terlepas daripada menerima hak bantuan anda sepenuhnya. Satu perkembangan besar bakal berlaku dalam tempoh 3 bulan akan datang, melibatkan perancangan kewangan negara dan peruntukan skim bantuan rakyat. Parlimen dijadualkan membentang rang Undang-Undang Perbekalan atau Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Pembentangan rasmi tersebut akan disampaikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat. Melalui belanjawan tersebut, segala perihal dasar kewangan negara termasuk dasar perbekalan, bajet perkhidmatan awam serta jumlah keseluruhan peruntukan bagi bantuan tunai persekutuan akan diumumkan secara rasmi kepada seluruh rakyat Malaysia bagi memandu ekonomi negara ke fasa seterusnya. Menjelang pembentangan belanjawan tersebut, timbul pelbagai kabar angin di media sosial yang mendakwa program bantuan ini kemungkinan akan dimansuhkan oleh pihak kerajaan. Bagaimanapun, penjelasan rasmi menunjukkan bahawa program sumbangan tunai rahmah atau STR akan tetap dikekalkan sebagai tiang pilar bantuan sosial negara. Perubahan utama yang bakal dilaksanakan adalah memperketat kaedah penyaluran bantuan agar ia dilaksanakan secara bersasar, iaitu hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Melalui pendekatan baharu ini, semakan semula ke atas pangkalan data nasional akan dilakukan secara menyeluruh bagi memastikan bantuan kewangan ini benar-benar sampai kepada golongan isi rumah berkualifikasi dan warga emas yang menepati syarat kelayakan sebenar pada tahun 2027 kelak. Bagi kategori individu bujang, pelaksanaannya pada tahun ini menyaksikan golongan berkenaan hanya menerima manfaat program SARA bagi pembelian barangan keperluan asas di kedai terpilih tanpa menerima pembayaran tunai secara langsung di bawah program STR. Mengenai status peruntukan bagi tahun 2027, sama ada kategori bujang akan kekal menerima kaedah bantuan subsidi barangan sedia ada atau dikembalikan semula kepada sistem pembayaran tunai STR. Perkara tersebut masih belum muktamad dan tertakluk sepenuhnya kepada keputusan akhir semasa perbentangan belanjawan 2027 kelak. Langkah memperkemas sistem penyaluran bantuan ini juga berjalan seiring dengan matlamat utama kerajaan untuk menoktahkan status miskin tegar di dalam negara secepat mungkin. Usaha membasmi kemiskinan tegar, iaitu pengelasan bagi isi rumah yang berpendapatan terlalu rendah untuk memenuhi keperluan asas utama, dilaksanakan secara beransur-ansur bagi memastikan proses peralihan data kebajikan dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan teknikal. Melalui pelan pelaksanaan ini, kategori miskin tegar akan ditiadakan sepenuhnya daripada sistem pangkalan data e-Kasih pada masa hadapan. Selepas tempoh peralihan ini selesai, pangkalan data berkenaan hanya akan mengandungi satu kategori tunggal sahaja, iaitu kategori miskin, manakala bentuk penawaran serta pakej bantuan bersesuaian akan diselaraskan semula mengikut takrifan kelayakan baharu tersebut.